Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak tunjuk dekat korang macam mana cara aku membaiki kerosakan ataupun crack pada aquarium menggunakan satu alatan yang aku akan tunjukkan pada korang kejap lagi. So tanpa membuang masa, check it out. So guys, alat yang aku katakan tadi adalah ini dia, windshield repair kit. So alat ni biasa kita akan gunakan untuk jika berlaku stone chip ataupun crack di bahagian hadapan cermin kereta kita akan gunakan ni. So aku ambil pendekatan ini, aku akan apply benda ni, kita gunakan untuk repair aquarium kita. Untuk harga satu benda ni lebih kurang dalam RM10 ke bawah. So korang boleh pergi cari dekat Shopee, Lazada ke dan seangkatan dengannya untuk dapatkan benda ni. Okey, sebelum kita mula, kita semak dulu apa yang barang-barang yang ada kat dalam ni. So aku akan tunjukkan dekat korang satu persatu apa kit yang dia bagi dekat dalam ni. Guys, so ini aku manual cara-cara penggunaan. So kat dalam buku manual ni dia ada bagi pisau blade. So ni semua ada kegunaan. Jadi aku akan tunjukkan dekat korang macam mana kita gunakan. So second benda yang dia bagi dekat kita kat sini, sucker. Yang ketiga dia bagi kita resin dan juga ni lebih kurang macam picagari lah untuk air compaction. Nak bagikan masukkan cecair ni dekat crack aquarium tu nanti. Okay, dan juga plastik ni. Yang korang boleh tengok, aku ada satu aquarium bersaiz kecil yang ada crack. So crack dia agak dalam jugalah. So nanti kita akan applykan repair kit tadi tu dekat sini. Okay guys, cara nak repair dia senang je. Korang ambil sin dia ni. So yang ni yang baru. So korang kena potong. Dan korang boleh terus titikkan pada crack yang ada pada aquarium ni. Aku melihat sebuah cerita. Guys, so ni hasil setelah kita keringkan. So pastikan korang jemur benda ni, sebab kalau korang tak jemur, benda ni memang tak akan kering sebab dia perlukan UV ataupun sinaran matahari untuk dia mengeras. So nanti aku tunjukkan korang aku buka plastik ni. Dari sudut ilham darinya. Okay, so lepas dah korang buka plastik yang korang tempel dekat atas ni, so korang boleh kikis lebihan resin yang ada kat permukaan ni. Okay guys, so ni hasil lepas kita letak apply benda tu. So dia memang tak adalah nak perfect sangat, tapi sekurang-kurangnya dia telah cantumkan balik aquarium ni yang dah crack. So untuk pengetahuan korang, aku tunjuk dekat korang cara yang aku buat ni. Aku buat bukan untuk letak ikan ataupun air dalam ni. So aku buat aquarium ni, aku repair balik. Aku sebab nak letak macam leopard gecko aku. So untuk tank leopard gecko lah. So memang tak sesuai untuk korang letak air balik. So just nak bagi nice balik. So itu guys, itu saja perkongsian aku kali ni. So aku harap
video ni bermanfaat untuk korang. So kalau korang sukakan video aku ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe video aku. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.